fid daraini amin ya rabbal alamin. Skop yang kedua, ruang perbahasan dan perbezaan ulumul Quran, ilmu tafsir serta usul tafsir. Apa beza dia? Apa skop perbincangan dia? Apa silibus dia? Pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran menjelma menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses secara bertahap dan sesuai dengan keperluan. Seterusnya skop perbahasan ulumul Quran juga perbezaan antara ulumul Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir serta dapat dijelaskan sebagaimana berikut. Okey, sekarang ni kita tengok apa dia skop perbincangan pelajaran dalam kitab ni ya. Okey. Skop perbahasan dan kepentingan ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup perbahasan yang luas, di mana ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran. Semua ilmu ada kaitan dengan Al-Quran. Semua ilmu yang ada berkaitan dengan Al-Quran dikata ulumul Quran, iaitu ilmu agama secara langsung, seperti ilmu tafsir dan i'rabul Quran. I'rab tulis tata bahasa, nahulah tata bahasa Al-Quran ya. Hal itu kerana setiap kalimah di dalam Al-Quran mengandungi makna zahir dan batin, terbatas dan tidak terbatas. Bahkan jumlah ilmunya tidak terhitung. Banyak sangat ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Al-Kahfi 109 ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta. Apa maksud tinta? Dakwat. Bayangkanlah air laut tu yang tidak bertepi itu dijadikan dakwat. Untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Macam mana lah? Besarnya, luasnya ilmu Allah Ta'ala. Kalau tulis ilmu Allah Ta'ala, sedangkan air laut tu menjadi dakwatnya, tak sempat habis ilmu Allah Ta'ala, kering air laut tu. Banyak tak banyak ni ilmu Tuhan. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan, tambah lagi satu laut macam laut yang sedia ada ni, tulis lagi pun tak cukup juga dakwat tu. Hebat ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu kenangan Al-Quran ni adalah ruang yang tidak bertepi, tak terbatas ataupun tak dengan skop yang kecil ya. Luaslah gitu ya, tak terhitung. Erti kata lain, skop atau bahan kajian ulumul Quran ialah Al-Quran itu sendiri. Secara umumnya ulumul Quran terbahagi kepada dua kategori perbahasan, iaitu riwayah dan dirayah. Insya-Allah riwayah dan dirayah kita masuk satu tajuk khas, InsyaAllah dalam perjumpaan yang ke-11 pada minggu hadapan. Allahumma arhamna bil Quran